Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Okey, hari ni kita sambung moto daripada Foursquare Resources. Komen aku apa? Jadi kali ni dia hantar sniper touring Yamaha Y15ZR. Dibuat sebagai touring, tapi spek touring dia spek tak masuk akal. Apa-apa pun kita tanya sendiri dengan Pomen lah. Jom, Pomennya ada di luar. Pomen, ni sniper touring. Pokok tepi sikit. Kena ban. TikTok ban semua nak kena ban ke? Ya. Apa dia? Spek touring. Spek touring. Bulan 8 main touring, bulan 5 dah akan set up. Spek apa? 74. 74 Jack. Jack berapa? 7 lebih sikit lah. 7 lebih sikit tu, 7 lebih sikit tu, lebih sikit tu berapa tu? Sikit 7.15. 7.15. Itu saja nak bagi kantor je. Dah. Spek 74, Jack 7.15. Dia bukan nanang. Dia 77. Dia 77. Spek 77 dia panggil. Tahu tak? Dia punya spek touring dia kan, macam saya cakap tadi, spek dia macam tak masuk akal sikit. Sedap sikit bawa lepas juga sampai teleng. Bawa besar. Cruise 18-200 okey dah. Touring cruising 200. Cukup lah tu. Jadi begitulah spek touring dia kata. Jadi kita nak tengok exhaust, pakai exhaust CJ Ipoh kan. CJ Ipoh yang ditempah khas dekat kilang. Saiz dia lain daripada yang lain, spek pun lain daripada yang lain untuk touring. Lepas juga kan, pelik ke tu, lepas juga sampai Thailand. Jadi begitulah cerita ni. Kita nak tengok macam mana cruising 200 jalan ke Thailand cruising 18200 Okey, kita nak tengok Tech 9. Okey, kita nak tengok performance motor ni macam mana. Korang nak tahu spek touring motor ni, spek touring ni macam mana punya result? Korang tunggu sampai akhir video. Jom kita layan cuba sedikit proses tuning motor ni macam mana. Nanti kita akan dedahkan apa perkembangan motor ni. Okey, stay tune guys.
Okey, alhamdulillah selesai sudah tugas kita tune motor ni. Ya, motor ada box. Motor touring. Pek, nak pergi mana tu? Mesin ni. Kita nak soal siasat. Siasat. Sebelum kita tunjuk horsepower ni, kita tanya pemain dia. Dia puas hati tak puas hati. Macam mana? Okay, hujung mari. Maintain je RPM 10, 200 okey dah. Top speed 200 lebih 200 lebih okey dah. Saudara laju lah. Kita tak percaya. Ikut poyo tanya. Laju lagi baring. Jadi, ni kita pergi tengok. Dia buang-buang menarik baring. Kita tengok horsepower dia. Terhasil sebanyak. Tadang. 48.39 horsepower, torque 26.69 foot-pound. Wow. Sekejap ya. Korang tengok kita tukar dia punya top je. Kita tukar top pergi. Ni nampak foot-pound kan? Tukar pergi Newton meter. Newton meter berapa tadi? Tengok. 36.19 Newton meter of torque. Nampak? Dia 5 Willy. Jadi tukar balik pergi foot pound. Kita orang suka pakai foot pound sebab dia kecil-kecil je. Nampak? Jadi 26.69. Dia berubah sikit je pun, dia pun guna foot pound ni, dia berubah sikit je. Orang akan nampak dia punya beza tu jauh. Memang rasa dia tu lain lah. Tu pasal kita suka pakai kecil-kecil. Tak gitu. So apa-apa rujukan ni untuk Dino 250i Dino Jet. Jangan. Syamil pun ada. Cameraman ada kat situ. Yang penting Dino tanam. Dia Tak mau Dino atas. Dino kena tanam. serik lah. Dah serik lah. Dah serik lah. Jangan duduk atas tu. Itu pudu pun cerita. Tutup cerita lama. Buka cerita baru. Ngam. Ani dah comeback. Okay. Pak datang. Semua. Jadi, komen perhati. Korang nak hantar motor, boleh hantar ke Foursquare Resources dekat Sungai Long, Kajang. Jadi, nombor dia ada dekat bawah. Boleh contact aku Apek. Nombor telefon dia dekat description box di bawah. Jadi, cari muka ni tau. Cari muka ni. Kadang dia pakai kopiah. Tadi dia datang dia pakai kopiah. Lepas tu tiba-tiba hilang. Kalau kopiah tu mau 60. Jadi nombor DeFi Dino Lab pun ada dekat description box kalau korang ada sebarang pertanyaan. Terima kasih kepada semua yang masih support Hanif Comeback dan juga DeFi Dino Lab. Saya doakan anda semua murah rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak. Amin ya Rabbil Alamin. Jadi begitulah cerita kita pada hari ini. Ending dia macam tu. Ending dia ada tipu-tipu. Hidup ini penuh dengan penipuan guys. Ngam. Itu je ngam. Ngam. Hidup ni hanya kita ni sebagai pelakon, director dia siapa? Yang atas. Jadi sehingga kita berjumpa lagi, jangan lupa like, share dan subscribe channel Hanif Comeback. Jadi jangan jaga kesihatan, jaga keselamatan, jangan laju-laju atas jalan. Assalamualaikum.